Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung bahagian 2 untuk soalan SPM 2023 kertas 2 soalan 4. Okey, so soalan dia C kat sini tau. So sebenarnya diorang tak adalah letak balik gambar ni. Saya yang paste the gambar again so that kita senang nak refer. Okey, berdasarkan keputusan eksperimen dalam jadual 2, tentukan formula empirik bagi oksida kuprum. Okey, so bila disebut oksida kuprum maksudnya ada kuprum dan ada oksigen. Okey. Memang nama dia oksida kuprum. Allah. Maksudnya dia letak nama oksida dulu baru kuprum. Tapi kena always remember bila nak tulis formula kimia sesuatu sebatian, logam will always come first. Logam mesti di depan. Okay, ataupun cat ion dia mesti di depan, anion dia di belakang. Okay. So because this is a logam, therefore kuprum dululah kita akan sebut. Kita akan tulis. Alright. So now jisim dia macam mana kita nak dapat kuprum sahaja? Kalau saya letak nombor kat sini 1, 2, 3. Okay. So nak dapat jisim kuprum is actually 3 tolak 1. Kenapa? Sebab kalau 3 tolak 1, you cancel off the salur kaca, you akan dapat kuprum sahaja, betul tak? So that's why 4.280 tolak 4.128. Lepas tu you tekanlah kalkulator. Boleh congak tapi takut kita tercareless kan. So tekan kalkulator. This is 0.152. Okay, gram tak payah tulis dah lah. Sebab kita dah tulis dalam kurungan. Okay, oksigen pula. Tengok oksigen. Kalau nak dapatkan oksigen macam mana? Oksigen is basically the oksida tu lah kan. So kalau oksida tu kita nak ambil this part, betul? Kita nak tolak yang mana? Untuk dapat dia tu sahaja. So kita akan ambil nombor 2. Kita akan tolak dengan nombor 3, betul tak? Cuba tengok. Kita tolak ni. Okay, bila kita tolak maksudnya kita buang daripada 2 ni. Kuprum pun hilang. So siapa tinggal? Tinggal oksida. Oksida tu means kuprum lah. Oksigen lah. Okay, so it is nombor 2 4.318 tolak 4.280. Tekan kalkulator. Kita akan dapat 0.038. Ayuh, tulisan 3 saya ni. 38. Okay. So, kita pun kira apa the next one? The next one adalah kira bilangan mol. Okay. So, kalau perasan dah banyak sangat video yang saya buat berkaitan dengan penentuan formula empirik. So, mesti tahu dah lah. Okay, bilangan mol macam mana nak buat? Kalau you ada jisim, it is jisim bahagi jisim molar. Jisim berapa? 0.152 bahagi jisim molar untuk kuprum is 64. Tekan kalkulator. Kita akan dapat 0.002375. Okay. Untuk oksigen, jisim dia 0.038. Kita bahagi dengan 16. Tekan kalkulator. Kita akan dapat nilai yang sama, iaitu 0.002375. Okay. Alright, lepas tu kita buat apa? Lepas tu kita tulislah nisbah mol. Ayuh. Nisbah mol, alamak. Nisbah mol. Macam mana nak dapat nisbah mol? Bahagikan dengan mana-mana nilai daripada bilangan mol tu yang lebih kecil. Tapi kebetulan nombor dia pun sama. Bahagi dengan diri sendiri je lah. Okay. Jangan tinggal jawapan you kat sini macam ni je. Okay, macam saya punya case ni tak muat kan. Tapi macam mana pun, tetap tulis juga. Formula empirik equals CuO. So macam mana dia bagi markah? Okay, so caranya adalah markah pertama dia. Markah pertama dia yang ni. Jisim untuk kuprum.
Ini markah kedua. Markah ketiga adalah menghitung bilangan mol bagi kedua-duanya. Ada dua-dua baru dapat markah ketiga. Markah keempat adalah formula empirik ini. So itu yang dia jadi 4 markah. So it is important for you to tahu macam mana nak kira jisim ni dulu. Kalau tak tahu nak kira daripada start, until the end you tak boleh nak jawab lah. Alright, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Bye.